Jam menunjukkan tepat pukul 1 pagi ketika aku memandu seorang diri menghala ke Senai melalui lebuh raya Senai Desaru. Waktu itu jalan agak lenggang. Aku yang dah terbiasa melalui jalan itu, tapi bukanlah pada waktu sekarang. Tapi pada malam itu, suasana dia lain macam sikit. Dari jauh, di hujung pandangan lampu tinggi kereta aku, kelihatan sesuatu berwarna putih berada di atas penghadang jambatan. Mulanya aku ingatkan plastik tersangkut. Semakin kereta aku mendekat, jelas aku nampak ianya satu susuk putih duduk diam atas penghadang jambatan. Aku ingatkan ianya betul-betul orang, tapi waktu begini tak mungkin ada orang nak duduk seorang diri di situ. Lagi pula tengah-tengah jambatan, jam 1 pagi. Mana mungkin. Aku perlahankan sedikit kereta aku. Dengan penglihatan aku terus tertumpu ke arah susuk putih itu. Aku tengok ianya tak bergerak langsung, menoleh ke arah cahaya lampu kereta aku pun tidak. Hanya duduk menghadap ke arah laut. Bila jarak semakin dekat, tangan aku dah mula menggigil. Bulu roma aku terus meremang. Dan di saat kereta aku hampir beberapa meter saja darinya, susuk itu perlahan-lahan berdiri tanpa memalingkan wajah dia. Tiba-tiba ia terangkat dari penghadang jambatan terus melayang. Aku nampak jelas ia terbang menyeberangi laut. Terbang agak tinggi tetapi perlahan, seolah-olah seperti kain putih yang ditiup angin. Tapi ini gerakan dia aku nampak seperti benda hidup. Ianya terbang condong ke depan menuju ke arah hutan gelap yang terletak di seberang laut. Beberapa saat susuk itu hilang masuk ke hutan. Masa itu barulah aku tersenar. Aku hampir-hampir terlanggar penghadang jambatan. Kalau tak, dengan aku terjun ke laut. Nafas aku tercungap-cungap. Waktu itu aku pandang berkali-kali cermin sisi. Tak ada apa-apa. Jalan masih kosong macam tadi. Aku terus pecut tinggalkan kawasan itu secepat mungkin. Jadi sejak kejadian itu, setiap kali aku lalui jambatan itu pada waktu malam, aku akan perlahankan kereta. Takut kalau susuk putih itu tadi masih duduk di situ, sedang menunggu. Mungkin bukan aku, mungkin kamu.